Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada barisan guru dan kawan-kawan sekalian. Saya Nur Naurah Rayani binti Asrul Azizi dari SKITP Selatan 1 Rompeh Pahang. Untuk maklumat semua, kod sekolah saya ialah CBA 8021. Hari ini saya bertuah kerana diberi peluang berkongsi maklumat dari sesi buku bertajuk Secret Superheroes. Buku Secret Superheroes merupakan sebuah buku fiksyen yang mengandungi 194 halaman. Buku ini boleh dipasarkan pada tahun 2016. Seterusnya, buku ini juga mengandungi 12 bab yang menarik. Selain itu, buku ini telah diterbitkan oleh syarikat PTS Publishing House dan mendapat kerjasama Perpustakaan Kota Buku. Baiklah, saya kongsikan sedikit biodata tentang pengarang buku ini iaitu Reshma Bairau. Beliau ini merupakan penulis muda yang amat berbakat. Beliau merupakan penerima anugerah Keadilan Peringkat Kebangsaan. Malah, Reshma juga merupakan pemenang anugerah khas Disney XD Halftime Score dan Win Contest. Ya, begitulah hebatnya pencapaian pengarang buku ini. Seterusnya, mari kita susuri sinopsis cerita Secret Superheroes. Cerita ini mengisahkan Ain yang merupakan seorang anak yatim yang berpindah ke sekolah baharu. Di sekolah itu, Ain telah bersahabat baik dengan Halmi. Kedua sahabat ini telah memperoleh kuasa luar biasa secara tidak sengaja. Ain mendapat kuasa berlari sepantas kilat, manakala Halmi pula mampu terbang. Dengan kuasa tersebut, mereka membantu orang lain yang dalam kesusahan. Namun, tanpa disedari, mereka menjadi buruan Tuan Eko-1, seorang individu misteri. Tambahan pula, muncul Nazi 1110 yang merupakan satu makhluk yang ditugaskan untuk memusnahkan bumi. Permasalahan ini pertama rumit apabila Z1110 telah bersembunyi di rumah Halmi. Persoalannya, mampukah Ain dan Halmi menyelamatkan bumi? Adakah kuasa mereka dapat memberi manfaat kepada orang lain? Di kesempatan ini juga, saya akan menguraikan keistimewaan buku ini. Ya, ceritanya yang mencetus pelbagai emosi, menggabungkan unsur fiction science dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, jalan cerita yang penuh aksi dan ilustrasi yang menarik menjadikan pembaca lebih teruja. Seterusnya, bahasa yang digunakan pula mudah dipahami oleh pembaca remaja dan kanak-kanak. Setelah mengakhiri pembacaan buku ini, saya memperoleh banyak pengetahuan, terutama tentang keberanian dan semangat sejakawan. Buku ini juga menunjukkan dengan menggunakan keistimewaan yang dimiliki untuk membantu orang lain dengan ikhlas. Setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sejujurnya, saya juga mendapat keberkatan dalam penggunaan teknologi robotik. Selain itu, di minat saya mencetusnya motivasi dalam mencipta dan meneroka alternatif baru. Situasi ini penting dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian kita. Mari kita bincangkan aspek pengajarannya pula. Terdapat dua pengajaran yang boleh diperoleh. Pertama, semangat juang dan keberanian amat penting dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan ini. Ain dan Halmi tidak gentar walaupun mereka berdepan dengan bahaya. Seterusnya, keistimewaan merupakan satu anugerah Allah yang perlu digunakan dengan bijaksana. Mereka tidak menyalahgunakan kuasa mereka, sebaliknya berjuang membantu orang lain. Dari sudut nilai murid pula, jalan ceritanya menyediakan semangat setiap kawan. Kita dapati Ain dan Halmi saling mendukung antara satu sama lain. Selain itu, mereka bertanggungjawab kepada keluarga. Keduanya menggunakan kelebihan mereka untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Akhir kata, sekali lagi saya tegaskan, buku Secret Superheroes merupakan buku yang mempunyai jalan cerita yang menarik, memujakan dan mengandungi banyak pengajaran. Saya mengharap